Assalamualaikum. Selamat pagi Bahaya Jebat Channel. Dalam episod yang ke-49, hari ni aku sampai lagi dekat tebing Sungai Perak, dekat border kiri. Aku dah laburkan dah pancing, ada 3. Kejap lagi nak bagi lagi 1. Hari ni aku bersama dengan anak aku, Adam. Oi, itu dia Adam. Hari ni Adam temankan ayah. Hari ni pot panas sikit. So ini dia tempat kita mancing. Hari ni Alhamdulillah mesin tak jalan. Tengok keliling ada orang mancing ni. Parking kereta kat situ. So semoga berhasil lah hari ni. Satu sana tu pakai umpan sawit peram. Aku nak on 2 sawit peram hari ni. Lepas tu 2 on dedak. Tengok macam mana. Kalau ada hasil dia, aku update. Okay geng, stay tune geng. Assalamualaikum. Jangan tarik ke arah rumput. Tadi tengok tu rumput dia tu. Jangan kena rumput dia tu. Jadi kan berat. Tadi dia ada goyang. Macam kecil kot. Ada. Ikan pulau dia elok. Jadi Dam. Yes, ada pun elok. Ke atas sikit macam tu. Ada rasa. Jangan kuat sangat. Koyak kulit dia. Ikan dia tak besar tu. Okey. Okey. Tengok ikan apa? Tenggalan. Alhamdulillah. Adam dapat 2 ekor dah. Ada goyang. Tunggu lagi, dia goyang lagi sekali. Tu dulu ambil ke. Ada. Sentap sikit. Okey. Steady Dam. Oi, kasar tu. Tarik kuat sangat tu, koyak mulut ikan lah. Layan je. Oh, ikan apa tu? Ikan baung Lam. Tengok. Sini. Ikan baung tu. Okey. Jangan bagi dekat ni, bahaya ni. Nanti kena dia punya sengat nanti. Angkat sikit. Tengok muka bangga. Dapat ikan baung, makan dadak. Slow sikit dia makan pagi ni. Tak mau dia. Tempat ni panas lah. Nasib baik ada fly sheet ni. Yang penting anak aku dia tak apalah, tak panas sangat. Kan panas-panas kan mak dia tak bagi pula. So tempat ni hari ni air dia keruh-keruh sikit. Dia mau makan. Sebenarnya aku nak duduk sana tu, tapi tak apalah. Sana pot baik tu. Aku nak ronda-ronda jap. Pergi sini jap. Jom kita pergi tengok pot sini. Ni pot adik aku tu hari dia duduk sini lah. Dia main sawit. Dia main sawit waktu malam. Oh, dia punya hasil ya, penuh tong. Tapi aku tak duduk sini. Tempat ni semak sikit. Lagipun kawasan ni dia berumput. Rumput. Susah nak daratkan ikan. Depan tu memang best ni. Tapi tak boleh nak duduk. Dia ada air mengalir. Ini kawasan aku mancing yang nampak. Kemah kat sana, fly sheet. So tak apalah. Aku ingat aku nak pindah tempat ni keruh. Nak pindah ke kampung Teluk Kepayang. Okey kan, kita akan makan masak. Jom. Tengok tu, dia bergerak tak? Dia bergerak lagi tak? Kalau dia bergoyang, ada angkat. Tadi ada tu bunyi loceng. Tu ada. Cabut loceng dia dulu.
Oi, balik dekat pun kena. Ini tak boleh jadi ni, melawan ayah ni. Asyik dia je ni. Dia baling tepi tu tadi. Ada? Kasar ke? Alah, kecil. Boleh tu. Jadilah. Buka elok-elok, letak dalam tong ais. Oh, ada ikan tak apa jadi ni. Ayah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Okey, petang ni sekarang pukul berapa Pukul 12. Tadi dah pindah daripada port homestay tadi, port korek pasir bawah atas tu. So sekarang ni aku dengan anak aku pindah ke atas. So kat sini santai sikit, tak perlu pasang fly sheet. Panas tu memang panas, tapi buka bonet lah. So aku dekat sini. Tadi hasil tak banyak, dalam 4 ekor je. 4 ekor je boleh lah. Tu dalam buka bonet anak aku duduk dalam tu. So tak payah pakai fly sheet. So cuaca tak adalah panas sangat. Boleh lah. Okay, stay tune geng. Tadi baru dapat seekor kat sini. So tunggulah kejap lagi, kok dapat lagi, InsyaAllah. Okay, tunggu. Okay, aku sambung balik petang ni. Tadi aku hantar anak aku, so sekarang aku sambung balik petang ni. Tengoklah sampai pukul berapa. Pukul 7 lah. Sekarang dalam pukul 4 lebih. So aku on balik. Balinan yang pertama untuk petang ni. Pagi tadi dapat 5 ekor ya. Alright geng. Air dia macam keruh-keruh sikit. Hujan kat atas ni. 6 pancing hari ni. 6 pancing hari ni. Ada umpan roti, ada umpan dedak, dedak pelet, ada umpan dedak sahaja, ada umpan roti pun. Jadi ada 6 pancing petang ni. Belah atas air keruh ni, hujan. Tapi belah sini okey lah juga. Cuma air sejuk kot dekat ni. Ikan tak berapa nak aktif. Ui, ikan ada tu timbul lah. Ikan tongsan ke apa tak tahu. Tapi dia tak nak ambil lah. Timbul tadi tu kat situ. Patin. Badan macam patin. Tapi itulah. Kawan aku Rosli dengan Mizi pun baru dapat seekor. Aku dapat lah 5-6 ekor. Tapi itu daripada pagi. Tapi daripada pot atas tadi. Sini ikan dia banyak main. Tapi dia tak nak makan. Kalau esok tak, hari ni tak hujan, esok okey kot ni. Esok meriah ni. Tapi tak apalah, kita cuba dulu. Cuba geng. Tak cuba tak tahu. Tunggu. Geng, ada ni geng. Petang ni dia henjut ni. Dia henjut. Aku rasa ada ni. Sekejap sekejap dulu. Ikan apa dia makan tak tahu. Tapi dia henjut. Cuba aku tarik. Geng. Mana tahu ada geng. Cuba tarik dulu geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lekat lah geng. Aduh, tak lekat. Tak lekat. Okey, jom tarik. Okey. Ui, kasar geng. Kasar. Ikan apa ni? Ui, kasar geng, kasar. Baung geng. Dapat baung geng. Baung makan. Alhamdulillah. Dapat ikan. Dapat geng. Dapat. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ada hasil hari ni petang ni. Ikan baung geng. Ada lah juga. Cantik dia hook pun. Tak besar tapi boleh lah. Ni geng. Umpan apa tadi? Peroti saya kan. Alhamdulillah ada penambahan. Ada juga ikan makan. Tenuh nunggu. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi tak pagi ni dah tengah hari dah ni. Mai Jebat channel nak sambung balik dengan video semalam. Semalam video ikan tak banyak, 7 ekor je, tak besar, tak sempat nak ambil. So ni dekat rumah di Batu Gajah. Rumah di Batu Gajah. So pagi ni, tengah hari ni Abang Jebat nak pergi lah. Nak pergi ke Sungai Perak. Dengar info tadi member kata air okey. So kalau okey kita gerak lah. Alright, kita nak sambung video semalam yang tergendala disebabkan hasil yang tak berapa menarik. Air semalam keruh sikit. So hari ni harap-harap okey lah. Okey, dah start enjin. Nak bergerak daripada Batu Gajah ke port di Kampung Teluk Kepayang. Okey geng, jangan lupa subscribe, like dan share sambungan episod semalam. Kita satukan dalam satu video insyaAllah. Alright, Assalamualaikum. Kalau kita boleh sambung-sambung lah, kalau tak kita terus saja. Okey, Jebat dah sampai dekat port pasir Kampung Teluk Kepayang ni. Tapi kejap lagi kita nak lalu dekat tempat kejadian tanah runtuh yang telah mengorbankan seorang pekerja di sini. Ada 6 orang semuanya tertimbus dan seorang yang telah meninggal dunia. Ni dah sampai dah kawasan dia. Tempat ni dia nak korek untuk tanam pasir, nak tanam apa, nak tanam paip. Ni tempat dia tu. Al-Fatihah kepada mangsa apa yang tertimbus. 6 orang tertimbus, 2 cedera, ada yang patah kaki kan. Lepas tu seorang meninggal. Dan yang paling sedih tu, yang meninggal tu dia ada anak, 2 orang anak kembar kecil lagi. Jadi memang kejadian ni memang sangat menyedihkan dan menyayat hati. Jadi sama-samalah kita hadiahkan dan sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa. Al-Fatihah. Dah sampai port ya. Okey geng, aku dah sampai dekat port ni. Port semalam pasang 6 pancing. Yang ni saja sawit peram, yang lain tu dedak pelet. Tengok apa hasil ya. Sekarang pukul 1-2 minit. Hari ni lambat sikit datang. Air baru nak pulih ya. Atas keruh. Oh ni kat sini okey. Kita sambung balik episod semalam. Stay tune geng. Ada ni geng, goyang jangkat. Ada geng. Okey, baung. Kecil baung ni. Kena kan? Kena. Ni kasar ni. Goyang. Ambil.
Nak kat sebelah. Oh ya, alhamdulillah. Kasar kan. Alhamdulillah. Geng, ni ada ni. Ada sentuhan. Ada sentuhan, geng. Tapi dia tak bergoyang lagi. Tak tahu ada kena ke tak. Ya. Tunggu sekejap. Geng, ada geng. Dah kena ni. Dia dah tarik ni. Oh, tu ada geng, ada. Alhamdulillah. Aku baru nak pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil tu. Okay, ni ada ikan makan ni. Umpan sawit peram. Goyang ni. Klik. Tapi macam tak lekat eh. Biarlah. Pukul 6.40 dah. Aduh, 2 hari tu mancing. Daripada semalam hari ni. Semalam 6 ekor, tapi tak dapat tunjuk lah gambar dia. Kecil tak besar. Boleh lah buat lauk. Hari ni lagi teruk daripada semalam. Hari ni 4 ekor je. Air masih keruh lagi dekat Sungai Perak ni. Air macam apa tu, dia baru dalam proses nak memulih. Tapi sebab dalam keruh-keruh sebab hujan, mesin berjalan. Mesin korek pasir tu. Air surut tapi dia basuh pasir. Dia salurkan balik dalam sungai, yang menyebabkan susah sikit lah ikan. Ikan nampak banyak main dekat atas air, tapi dia tak nak makan. Tak tahulah sama ada dia tak jumpa umpan ke atau apa pun aku tak faham. Inilah realitinya di Sungai Perak hari ni. Hari ni 15 hari bulan September 2025. Keadaan air di Sungai Perak masih lagi tak okey. Air masih dalam, air masih surut. Ada hujan, keruh, campur dengan keruh basuh pasir. Ikan dia macam mabuk lah. Dia main air, gedebam, tapi dekat dasar dia tak pergi. Dia tak pergi dasar. Mungkin dasar tu kotor kot. So hari ni itulah, hasil tak banyak. Sangat mengecewakan. Itu saja. Ikan tak besar pun. Besar tu ekor. Patin, anak patin. Lawang. Lepas tu ikan tenggalan dia. Tapi dapat baung. Baung pun terlepas. Bocor kot aku punya ni. Bocor aku punya ni. Aku punya jaring bocor. Ini ada 3 lagi ni. Kejap lagi nak angkat lah kot. Ikan macam tak jumpa umpan ni. Aku pun dah pasrah lah hari ni. Alright lah geng. Tak dapat nak menyidangkan konten yang the best untuk kali ni. Esok kalau aku pergi lagi, insyaAllah lah try besok. Hari ni nampak cuaca cerah belah atas tu. Cuaca cerah belah atas, maksudnya tak hujan. Besok betul-betul pemulihan. Besok ikan makan, insyaAllah. Jumpa aku lagi dalam episod yang ke hari ni, yang ni 49. Besok ke 50, insyaAllah. Stay tune. Terima kasih kerana menyokong aku. Assalamualaikum.